selamat petang bang. Selamat petang. Saya Loga Pratish dari Mhm. kos ISM Pendidikan Moral. Kini kita kena buatkan satu assignment yang ringkas. Yang mana kita nak mendapatkan respon dari salah seorang responden lah. Boleh saya dapatkan tahu nama abang, lepas tu kos abang. Nama saya Abdul Aziz Najmi Badar Rahman. Saya berasal daripada Segamat Johor dan saya mengambil kos ICM Pentadbiran Perniagaan Perkhidmatan Kewangan dengan Kepujian. Oh ya ke? Okey, terima kasih. Okey. Saya bagi tahu dia punya senario dulu, nanti lepas tu saya ajukan beberapa soalan, nanti abang responnya lah ya. Okey. Dia punya senario dia tu, Ali dalam perjalanan ke sebuah majlis hari jadi rakan baiknya yang sangat dia nantikan. Di pertengahan jalan, dia ternampak seorang kanak-kanak terjatuh dari basikal dan lututnya berdarah teruk. Kanak-kanak itu menangis kesakitan dan tiada orang lain di situ. Jika Ali berhenti membantu, dia akan terlepas majlis tersebut. Jika Ali meneruskan perjalanan, kanak-kanak itu mungkin akan terbiar lama di situ. Ini dia punya senario. So, soalannya, apa yang patut Ali perlu dilakukan? Dari segi saya punya teori, pandangan abang lah. Ali sepatutnya membantu kanak-kanak itu sebab kalau Ali tidak membantu, kemungkinan kanak-kanak itu akan lebih berisiko dapat lebih berbahaya. Faham tak? Ya, lebih berbahaya ya. Okey. Soalan yang kedua pula, jika anda berada di tempat Ali, okey ya, adakah anda akan membantu walaupun terpaksa mengkorbankan keseronokan sendiri? Ya, saya akan membantu budak itu. Walaupun abang nak pergi ke tempat yang lain, tapi abang jumpa pula kanak-kanak tu bercedera, tapi abang berhenti, lepas tu abang tolong lah ya? Ya. Okey. Okey, soalan yang ketiga pula, adakah tindakan membantu itu satu kewajipan atau pilihan peribadi? Saya rasa itu pilihan peribadi saya sebab ibu bapa saya mengajar saya untuk membantu orang lain. Okey. Terima kasih bang. Okey, jom kita pergi ke senario yang kedua pula. Okey. Situasi dia, Siti mendapati kawan baiknya, Aminah, sedang meniru semasa peperiksaan akhir. Aminah berbuat demikian kerana ibunya sedang sakit di hospital dan dia tidak sempat mengulang kaji. Manakala bapanya sangat tegas tentang grade, Siti tahu meniru itu salah, tetapi Aminah merayu agar Siti tidak melaporkannya kepada guru. So, soalan saya pula, patutkah Siti melaporkan tindakannya Aminah kepada guru? Sepatutnya Siti sepatutnya melaporkan kepada guru tindakan Aminah itu kerana kita pun tahu meniru dalam peperiksaan sangatlah tidak betul. Walaupun ada alasan ibu sakit ataupun bapa yang tegas dan tidak sempat untuk belajar, tapi kita sepatutnya membuat jadual supaya kita boleh hidup kita lebih teratur lah ya. Okey, faham. Okey. Soalan yang kedua pula, bagaimana pengaruh jangkat ibu bapa atau tekanan rakan sebaya demi dalam faktor sosial, atau dia boleh mengubah keputusan moral seseorang dalam situasi ini? Pengaruh jangkaan ibu bapa, saya rasa dari segi pengalaman saya, mak bapak saya selalu membandingkan saya dengan rakan-rakan saya. So, saya pun rasa macam ada guna ke kalau saya belajar sungguh-sungguh, tapi diorang macam lagi jangkaan diorang lagi tinggi daripada apa yang saya boleh buat. Faham. Okey, soalan yang terakhir pula dari Loga. Adakah peraturan sekolah lebih penting daripada menjaga kebajikan ataupun perasaan kawan? Saya rasa dia ada ikut situasi. Ikut situasi. Kalau macam contoh kawan kita macam sangat tertekan ataupun macam dia macam nak minta pertolongan, dia tak siapa tolong kan. So saya rasa kebajikan kawan tu lebih patut dipentingkan berbanding peraturan sekolah. Okey, faham. Okey, terima kasih bang. Sama-sama.